Halo warga Hazim Stari. Apa khabar geng semua? Korang dah sedia untuk terjun ke dalam satu episod yang bakal buat korang terngiang-ngiang sampai lepas berbuka? Hari ni, kita nak bongkar satu rahsia alam yang mungkin ramai tak pernah dengar buah benjai. Buah ni bukan calang-calang, dia macam bintang superstar bintang dalam dunia flora eksotik Malaysia. Kalau korang jenis bintang adventure seeker bintang dalam hal rasa, atau pengumpul kisah-kisah unik, kekal duduk depan skrin sebab kita nak selami setiap detilnya sampai ke akar umbi. Jom kita mulakan ekspedisi istimewa ni. Bintang-bintang penerangan terperinci tentang buah benjai bintang-bintang. Bayangkan korang sedang meranduk di hutan tebal Malaysia, udara lembap melekat di kulit. Bunyi serangga berdengung seperti orkestra alam. Tiba-tiba, hidung korang terbau sesuatu manis bercampur masam, menusuk-nusuk tapi memikat, macam aroma mangga muda bercampur nangka masak dengan hint bintang misteri bintang yang tak terungkap. Itulah petanda buah benjai sedang menanti. Bintang-bintang siapakah? Dia buah benjai, bintang-bintang, buah benjai, atau nama saintifiknya bintang Artocarpus anisophilus bintang, ni sebenarnya sepupu rapat nangka dan cempedak. Tapi jangan bandingkan dia dengan sepupu-sepupunya yang lebih terkenal. Buah ni ibarat bintang hidden gem bintang dalam keluarga Artocarpus. Pokoknya menjulang tinggi, boleh mencecah sehingga kanopi hujan-hujan, daunnya besar-besar berkilat, bertekstur kasar macam kulit buaya. Buahnya pula tumbuh bukan di dahan rendah, tapi melekat pada batang pokok utama, macam lampu hiasan eksklusif di batang pohon gergasi. Bintang-bintang rupa tekstur. Kejutan visual bintang-bintang, bentuk buah benjai itu unik gila bujur lonjong, kulitnya berduri pendek tapi tajam, warna hijau kekuningan bila masak. Kulitnya tebal dan keras, macam perisai pelindung isi permata di dalam. Buka kulit tua. Isinya berwarna kuning oranye menyala, lembik, berbulu halus, dan tersusun rapi dalam kantung-kantung kecil. Teksturnya lembut macam krim, melekit likit, tapi tak semelampau nangka. Setiap kantung isi itu mengandungi satu biji kecil yang keras. Bintang-bintang aroma, bau yang memberontak bintang-bintang, ini bahagian paling kontroversi. Bau buah benjai itu mengalahkan durian. Ya, betul dengar. Aromanya sangat kuat, menusuk, kompleks. Ada yang kata macam campuran petrol, kejuh tajam, durian, dan limau purut. Tapi bagi kaki benjai sejati, bau ni batera wangian syurga. Semakin kuat baunya, semakin manis dan sedap rasanya. Jangan terkejut kalau korang tersedu-sedu pertama kali hidup, tapi percayalah, dia bintang acquired taste bintang yang berbaloi. Bintang-bintang rasa. Syurga dalam setiap sungkai bintang-bintang, sekali korang berani letak seulas isi benjai dalam mulut alamak. Ledakan rasa. Manisnya pekat tapi tidak memualkan, bercampur dengan masam yang segar seperti limau kasturi. Ada hint bintang arti bintang dan sedikit pahit di hujung lidah yang seimbangkan semuanya. Rasanya unik, bayangkan nangka madu bercampur mangga harum manis, ditambah twist bintang citrus bintang dan bintang muski bintang yang misteri. Lepas makan, rasa tu melekat di tekak, buat korang nak lagi dan lagi. Bintang-bintang cara makan kegunaan, tradisi kreativiti bintang-bintang, makan buah benjai ini ada seninya. Biasa dia dimakan segar, isinya dicolik keluar dari kulit. Tapi hati-hati dengan getahnya melekit gila dan susah nak cuci. Selain segar, dia jadi bahan magik dalam masakan, bintang-bintang kolak benjai, bintang-bintang isinya dironi lembut dalam santan dan gula Melaka. Jadi pencuci mulut meleleh. Bintang-bintang kerabu benjai muda, bintang-bintang buah muda yang rangup diracik dengan sambal belacan, cili, dan perahan limau kasturi pedas, masam, rangup. Gila sedap, bintang-bintang goreng tepung, bintang-bintang isinya dicelup tepung dan digoreng rangup, macam pisang goreng tapi lebih bintang eksotik bintang halwa. Bintang-bintang direbus dengan gula sampai jadi manisan kenyal, makanan tradisi orang lama. Bintang-bintang ubat tradisional, bintang-bintang, akar dan kulitnya direbus. Dipercayai ubat cacing dan penyejuk badan. Bintang-bintang di mana boleh dapat, bintang-bintang, mencari benjai ini ibarat memburu harta karun. Dia tumbuh liar di hutan hujan Malaysia, terutama di kawasan pedalaman Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu. Kadang-kadang jumpa di pasar tani kawasan kampung, tapi jarang-jarang. Musimnya pun singkat, biasanya sekitar penghujung musim buah-buahan. Harganya boleh dikatakan bintang premium bintang sebab kelangkaannya. Kalau jumpa di pasar, bersedialah nak bayar lebih untuk pengalaman rasa ni. Bintang-bintang mitos kisah rakyat bintang-bintang, dalam masyarakat orang asli, benjai ini buah yang diselubungi kisah mistik. Ada kepercayaan pokok benjai besar dijaga penunggu. Buahnya yang sangat wangi dikatakan makanan bintang bunang bintang, makhluk halus. Ada juga pantang larang jangan memetik buah jika bermimpi buruk malam sebelumnya.
Kisah-kisah ni menambah aura misteri dan keunikan buah ni. Bintang-bintang kenapa ia langka perlu dipelihara? Bintang-bintang, pokok penjai ini lambat membesar, ambil masa bertahun-tahun baru berbuah. Tambahan pula, habitat hutannya semakin terancam akibat pembalakan dan pembukaan tanah. Ramai generasi muda tak kenal buah ni. Jadi, usaha pemeliharaan penting untuk pastikan warisan rasa unik ni tak pupus ditelan zaman. Ada pusat penyelidikan cuba membiarkan pokok ni secara terkawal. Bintang-bintang perbandingan dengan buah lain bintang-bintang, ramai bandingkan benjai dengan durian sebab baunya yang kuat. Tapi hakikatnya, dia jauh berbeza. Tekstur isi benjai lebih lembut dan kurang berminyak berbanding durian. Rasanya lebih kompleks dengan gabungan manis, masam, dan bintang umami bintang. Berbanding nangka, isinya lebih lembut dan aromanya jauh lebih bintang intens bintang. Dia berdiri di kelas tersendiri. Bintang-bintang pengalaman pertama penulis, untuk konteks video, bintang-bintang, Pagi Hazim sendiri, pertama kali jumpa benjai ini kat 1 pasar pagi di kampung. Terkejut gila dengan baunya yang macam minyak tanah campur buah masak. Penjual tu bagi satu ulas percaya masa tu ragu-ragu nak masuk mulut. Tapi lepas rasa, wah, terbang rasa. Manis, masam, wangi, semua datang sekali. Sejak tu, kalau jumpa benjai, memang tak lepaskan peluang. Bintang-bintang kesimpulan, mahkota rahsia alam Malaysia bintang-bintang. Jadi guys, buah benjai ini lebih daripada sekadar buah. Dia simbol kekayaan biodiversiti Malaysia yang tak ternilai. Setiap bahagian darinya bau yang mencabar, rasa yang kompleks, tekstur yang unik, kisah mistiknya mencipta satu pengalaman deria yang tak boleh dilupakan. Dia mengajak kita menghargai keunikan dan melawan arus kebiasaan. Dalam dunia yang serba serakam, benjai berdiri megah sebagai bintang riber bintang yang punya identiti tersendiri. Bintang-bintang Outro Super Gempa Bintang-Bintang, sampai di penghujung ekspedisi istimewa kita ni warga Hazim Stari. Korang yang bertahan sampai saat ni memang bintang legend bintang. Terima kasih tak terhingga sebab luangkan masa berharga untuk menonton sampai habis. Semoga perkongsian tentang buah benjai ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi juga buka mata korang tentang betapa kayanya bumi Malaysia ni dengan khazanah tersembunyi. Moga-moga rezeki korang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudahkan segala urusan dari dunia sampai akhirat, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keberkatan. Jom teruskan sokongan. Smash button subscribe tu sekarang. Pastikan loceng, notifikasi dibunyikan supaya tak terlepas episod-episod terbaru. Komen di bawah pernah korang rasa benjai tak? Atau ada buah eksotik lain nak Hazim explore? Like kalau korang teruja nak cuba benjai, share video ni ke semua grup supaya lebih ramai kenal khazanah kita. Jumpa lagi dalam petualangan rasa seterusnya. Salam sayang dan selamat mencuba sesuatu yang baru.